Geografi kertas latihan. Namakan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dalam raja tersebut. Hutan hujan tropika mempunyai tumbuhan seperti epifit dan saprofit. Apakah ciri-ciri lapisan bertanda C? Pokok-pokok kecil, ketinggian pokok antara 10 hingga 20 meter, terdapat tumbuhan epifit yang menumpang di atas pokok lain. Terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan hutan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan hutan tersebut ialah iklim. Iklim di Malaysia mengalami iklim khatulistiwa yang panas. Seterusnya ialah tanah pamah. Tanah pamah ini terdiri daripada pokok yang tinggi dan bersaiz besar. Seterusnya ialah saliran baik. Akhir sekali ialah tanah seperti hutan pantai dan hutan gunung. Jelaskan kepentingan hutan dalam rajah tersebut. Hutan tersebut penting untuk menghasilkan sumber bahan mentah dan sebagai kawasan tadahan hujan. Tadahan hujan supaya air diserap ke dalam tanah secara semula dan ditapis secara semula jadi untuk menjadikan air yang bersih.